berapa jenis syafaat di padang mahsyar nanti. Ada berapa jenis bantuan di padang mahsyar. Dan kita ada berapa dah daripada bantuan-bantuan tersebut. Saya akan sebut 6-7 jenis. Berapa dah yang kita ada sebagai persiapan awal kita di padang mahsyar nanti. Bayangkan kalau 1,000,000 lah ni 1,000. Saya tak nampak dah belakang tu. Tak nampak. Pakai apa, tang hidung, pakai cubang ke apa, tak nampak apa. Kalau 1,000,000, nampak halus titik je di belakang. Nampak titik saja kalau 1,000,000. Kalau 10 juta, orang Malaysia ada 34 juta. Kalau berdiri 34 juta. Sebab mahsyar tidak duduk. Mahsyar ke semua penduduk mahsyar adalah berdiri. Satu langkah dia langkah pergi depan pijak orang. Satu langkah dia undur ke belakang kanan dan kiri pijak orang. Maksudnya ramai dan sempit. Waktu tu panggil nama seorang-seorang. Tuan-tuan bayang, lah ni saya panggil nama, mai berdiri atas meja ni. Ni atas podium kayu ni. Saya panggil satu nama, berdiri, tayang hak amalan dia seminggu je, tak payah setahun. Seminggu hak dia buat apa? Malu tak mai dah sini. Kalau orang kampung tu dia malu, dia keluar kampung tu, tak duduk dah kampung tu. Kalau tayang seminggu dia buat apa? Allah nak tayang bukan seminggu, Allah nak tayang 40 tahun hang buat apa seorang-seorang dalam rumah? Berapa banyak kamu rasuah? Berapa banyak duit yang hang simpan dalam bilik hang? Allahu Akbar. Waktu tu kita cari apa? Kita cari siapa yang boleh bagi syafaat. Waktu tu kita cari siapa yang boleh tolong kita.